Baik, selamat datang ke wawancara khas Suara TV bersempena Pilihan Raya Negeri Johor kali ke-16. Dan dalam siri wawancara ini, kami membawakan calon-calon daripada pelbagai parti politik bagi memberi peluang kepada rakyat mendengar sendiri visi dan agenda serta komitmen mereka dalam menentukan masa depan negeri Johor. Dan bersama kita pada kali ini ialah calon daripada Barisan Nasional bagi DUN N17 Semerah Yang Berhormat Muhammad Farid Muhammad Khalid, penyandang kerusi DUN Semerah yang juga merupakan ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Johor, merangkap pengerusi jawatan kuasa Hal Ehwal Agama Islam Negeri Johor. Dan sepanjang penggal lalu, beliau bukan sahaja memimpin pelbagai inisiatif pembangunan di DUN Semerah, malah turut menggalas tanggungjawab sebagai Exco Hal Ehwal Agama Islam di negeri ini. Kini, beliau sekali lagi diberi kepercayaan oleh Barisan Nasional untuk mempertahankan kerusi N17 Semerah pada pilihan raya negeri Johor pada kali ini. Apakah pencapaian yang ingin beliau teruskan dan apa agenda baru yang akan dibawa sekiranya diberi mandat? Sekali lagi, itulah yang akan kita bincangkan dalam wawancara bersama Suara TV pada hari ini. Dan saya Janah Jalidar mengalu-alukan kehadiran yang berhormat Muhammad Farid Muhammad Khalid ke wawancara Suara TV. Selamat datang YB. Terima kasih Jana, terima kasih Suara TV sebab beri ruang pada kita untuk kita bertemu bual lagi ni. Kita pada hari ini bersiaran langsung di, kalau saya tak salah, rumah orang Semerah. Semerah. Kenapa nama rumah ni rumah Jana, orang Semerah? Tu saya tertanya-tanya kan, tu. Kita kat Semerah, kita ambil pendekatan kekeluargaan. Saya percaya orang kampung kalau kita suruh minta bantuan, pergilah ke pejabat wakil rakyat, pusat khidmat. Orang kampung akan rasa macam agak janggal. Betul. Pejabat biasanya rasmi, pejabat biasanya ada formaliti. Betul. Tapi bila kita letakkan rumah orang Semerah, kita nak biar orang Semerah rasa ini rumah dia. Betul. Bila kita penat, kita balik rumah. Bila kita lepas bekerja, kita tuju rumah. Kalau ada masalah pun, biasanya penyelesaian dekat rumah. Betul. Di rumah orang Semerah, konsep dia supaya semua warga Semerah datanglah kemari. Ini rumah kita, ceritalah masalah kita dan bantuan luahan kita selesaikan di sini. Baik. Untuk di permulaan ini kita ingin berkenalan sedikitlah latar belakang YB. Mungkin saya dan juga penonton di luar sana nak tahu YB asal daripada mana dan nak tahu sedikit latar belakang pendidikan YB. Mungkin boleh. Terima kasih. Saya ni memang orang asal Paik Besar Bagan dekat Semerah. Lahir di kampung Paik Besar Bagan. Dan keluarga pun bila awal keluarga saya didirikan mak ayah, ibu ayah, kita sewa dekat Pesari Kecil sini. Dan kebetulan rumah orang Semerah ni pun kat Pesari Kecil. Orang panggil Pesari Kecil tapi kita sebut Pesari Kecil. Ni kawasan kita, kampung kita. Lepas tu kita belajar daripada sekolah rendah, sekolah Limpun 2, sekolah menengah, saya sambung ke Mahatmur. Dan lepas tu dapat sambung ke matrikulasi Undang-Undang UKM dan saya dapat sempurnakan ijazah sarjana muda Undang-Undang dan juga diploma pentadbiran Guaman Syar'i dalam tempoh 4 tahun pengajian. Peguamlah ni. Alhamdulillah. Patutlah petah berbicara. Tadi saya ada jumpa YB semasa proses penamaan calon, nampak agak bersemangat dan juga ramai sebenarnya Jana, yang hadir. Kenapa kita semangat? Sebab kita punya jentera bertenaga. Betul. Kita rasa kuat sebab alhamdulillah jentera kita lebih bersedia. Betul. Dia akan berikan suntikan bertenaga, insyaAllah. Baik YB, kita nak terus kepada soalan yang pertama. YB kita tahu merupakan penyandang DUN Semerah ni. Setelah hampir sepenggal berkhidmat, apa pencapaian yang paling membanggakan dan apa perkara yang masih mungkin belum sempat lagi diselesaikan untuk rakyat di sini? Karena rupanya bila jadi wakil rakyat, kita tahu kerja membantu rakyat ni dia tak akan habis. Betul. Sebab tu dia perlukan kesinambungan yang berterusan atas matlamat yang sama sebuah kerajaan. Bercakap lebih khusus untuk DUN Semerah, orang Semerah ni orang kampung. Kami punya kemudahan asas lengkap terlebih dahulu. Kami mahu kalau yang susah, bantuannya dipermudahkan. Kelebihan saya jadi Exco Agama, saya tengok macam mana bantuan asnaf diberikan. Sebelum kita jadi Exco Agama, bantuan kelulusan ada tempoh dia. Dan biasanya kelulusan sebulan.
jadi wakil rakyat, jadi esko agama, kita nampak rupanya sebulan ni lama. Dan kita buat perubahan. Mula penggal saya, jawatankuasa wakaf, zakat, Baitul Mal Negeri Johor kena mesyuarat setiap minggu. Sebab permohonan rakyat tu setiap hari. Betul. Jadi rupa-rupanya sekarang ni MAIS di bawah Matlamat Maju Johor, kita kelulusan zakat setiap minggu. Proses selanjutnya adalah proses agihan kepada si penerima. Kalau awak tanya apa pencapaian, saya sebut itu antara pencapaian yang saya sangat gembira, dan jika dapat bangga, saya bangga. Sebab akhirnya agihan manfaat kepada penerima zakat cepat. Kita juga dapatkan kesempurnaan dari segi faktor perumahan. Saya cerita asnaf ni, Jana, sebab orang susah ni keutamaan kita. Bukan saja bantuan bulanan kita beri, untuk orang fakir miskin mereka juga layak untuk bantuan perubatan pelbagai. Jadi siapa mula penggal kita ini, orang yang sakit tak payah gadai tanah. Sebab gadai tanah nanti nak duduk mana? Gadai rumah dia nak duduk mana lepas tu? Siapa yang ada beban kewangan, rujuk pada Majlis Islam. Kita ada bantuan perubatan pelbagai semahal RM185,000 pembedahan hati. Dalam penggal saya je 4 tahun 3 bulan ni, ada 3 pembedahan hati kita hantar ke China. Ada orang Jana, ubatnya RM5,000, 28 biji. Berapa ringgit tu seketul tu? Wow. Kalau wakil rakyat kena bayar pun miskin wakil rakyat tu. Inilah zakat, bila mana saya mudahkan permohonan rakyat cepat dan bantuannya sampai. Kalau nak kata pencapaian membanggakan ialah kita meraihkan asnaf, orang susah di Johor, terutamanya orang Islam, mengurus zakat maksud saya, itu pencapaian antara yang kita cukup banggakan. Baik. YB, kita tahu Barisan Nasional sekali lagi memberi kepercayaan kepada YB untuk mempertahankan kerusi Samarah. Pada pandangan YB sendiri, apa faktor yang menjadi kekuatan BN di kawasan ini? Terima kasih. Kekuatan BN di kawasan ini mestilah kepada akar umbi dia. Kepada ahli dan juga cawangan yang berada di setiap kampung dan juga mukim. Dekat Parit Sulong umumnya kita ada 147 buah cawangan. Di Semerah kita ada 90. Bayangkan kita ada 30 kampung. Hampir kalau cerita mudah, setiap kampung ada 3 cawangan UMNO. Jadi kalau Jana tanya apa kekuatan kita, itulah kekuatan kita. Jentera sampai ke peringkat paling bawah. Dan ini yang saya kata menjadikan keyakinan Yang Amat Berhormat Presiden UMNO Barisan Nasional, Yang Amat Berhormat Pengurusi Perhubungan UMNO Negeri Johor menamakan saya semula bagi terus menggerakkan kekuatan Barisan Nasional di Dun Semerah, sebab kekuatannya sedia ada. Tak perlu kita nak cari, dia dah ever ready, kata bateri. Dan kenapa saya tak nak ambil kelebihan itu? Bila mana pucuk pimpinan dah berikan keyakinan, dan Alhamdulillah akar umbi menerima dengan baik. Ia dapat dibuktikan dengan cantiknya pengumuman calon, cantiknya majlis pelancaran jentera, dan Alhamdulillah kita turun ke setiap cawangan dan PDM mendapatkan restu mereka, dan mereka gembira kita kembali dinamakan. Baik YB, jika diberi mandat sekali lagi, mungkin kita nak tahu apa 3 keutamaan yang akan YB laksanakan dalam tempoh 5 tahun akan datang di kawasan. Baik. Yang pertama saya mesti katakan urusan kebajikan rakyat mesti terus. Kebajikan rakyat bukan hanya wang zakat tadi saya kata kepada orang Islam, dia juga ada bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Ini semua prosesnya dipermudahkan. Tahu tak Jana, sebelum daripada penggal kita, kalau di setiap dun kita hanya ada seorang ataupun 2 orang amil agihan zakat. Ini bukan amil yang ambil kutipan zakat fitrah bukan. Amil agihan zakat adalah orang yang mencari orang susah, mengurus borang di peringkat mukim sebelum dibawa kepada amil Baitul Mal peringkat daerah. Jadi bila saya jadi esko agama, saya jadi wakil rakyat Semerah pada penggal yang lepas, saya ada 30 orang ketua kampung. Tapi saya cuma ada 2 orang amil agihan zakat. Ketua kampung ada 12 AJK. Amil agihan zakat, dia berdua kontang-ganting satu Semerah.
Soalan saya pada Jana, boleh tak yang 2 orang ni Terus. mengatasi kerja yang 30 orang? Tak boleh. Susah. Sebab itulah kenapa saya katakan sebelum daripada ni, orang nak mohon zakat, mereka kata susah. Betul. Jadi kalau tuan kata apakah 3 keutamaan, saya nak terus tambah baik proses kebajikan. Dan kesan baik dia saya dah buat dah penggal ni. Seluruh ketua kampung dalam Johor, dengan perkenan tuanku, kita tauliahkan sebagai amil agar zakat. Dan tak pasal-pasal, kan tadi sebelum saya kata ambil agar zakat di Semerah ada 2, sekarang tambah 30 orang ketua kampung, 32. Bayangkan 30 orang ketua kampung dengan 12 orang jurukuasa. Boleh tak dia bergerak mencari orang susah di kampung? Boleh tak? Boleh. Boleh sangat. Boleh. Sebab sebelum ni tugas tu dia nak tunggu ambil agar zakat. Ketua kampung cari, nak jumpa ambil agar zakat kat Semerah 2 orang. Nak cari pun tak jumpa. Sekarang mereka sendirilah ambil agar zakat, mereka boleh cari orang susah, mereka majukan permohonan, MAIS teruskan. Itu yang pertama, kebajikan. Dah buat pun, bukan nak buat, tapi saya nak tambah baik. Kedua, dah pasti saya nak tengok kepada asas infrastruktur. Saya kata tadi, kampung jangan ingat senang mengurus infra, susah. Kampung paling banyak kampung, dia juga ada kampung lapis. Kalau dekat kampung-kampung Jawa ni, parit lapis. Ada kampung induk, kampung rangkaian, parit lapis. Awak bayangkan berapa banyak parit kita ada, berapa banyak jalan raya kita ada, berapa banyak lorong rumah orang kita ada. Dan saya kena katakan dalam tempoh 4 tahun 3 bulan, belum semua dapat kita buat. Saya sedia mengaku. Sebab pertama, soal bajet. Dan yang kedua, soal keutamaan. Antara yang mohon, rumahnya baru 2 rumah. Tapi ada juga yang rumahnya mohon ada 10 rumah jalan. Dah pasti saya dulukan yang ada 10 rumah, betul tak? Jadi yang 2 rumah ni dia mengajuk. Wabi belum dapat, kata sabar dulu. Bukan awak tak penting, tapi yang sana 10 rumah agak utama. Jadi penggal yang berikutnya, dah pastilah saya nak juga memberikan ruang kepada yang 2-3 rumah tadi tu. Mereka mungkin belum banyak rumah, tapi dah ada penduduk. Kemudahan kena ada kan? Kena ada dan dia mesti sempurna. Itu kedua. Dan yang ketiga, Jana kena tengok, dekat Semerah ni belum ada projek rumah mampu milik Johor. Tapi berkat kita usaha sekampung, satu Semerah, tahu tak, dekat Semerah sekarang dah ada 2 tapak rumah mampu milik Johor. Azam kita, kalau Allah beri panjang umur, panjang jodoh dengan pentadbiran, kita nak buat satu majlis pecah tanah rumah mampu milik Johor di Sungai Kajang. 20 ekar tanah kerajaan. Sebab Jana, apa maksud rumah mampu milik Johor? Dekat bandar-bandar besar Johor, Bahru, Kulai, dah dapat. Kerajaan bina rumah yang harganya RM150,000. Soalan saya, takkan orang Semerah tak dapat? Rupanya isunya tanah. Jadi kita dapat kenal pasti tanah seterusnya kerajaan negeri. Telah pun dapat keputusan kerajaan negeri untuk dibina rumah mampu milik Johor. Dan saya boleh katakan pembangunan kita yang ketiga tadi, yang saya nak laksanakan pada penggal yang akan datang insya-Allah jika diberi mandat, adalah projek rumah mampu milik Johor di Semerah, dan tanahnya telah pun dikenal pasti. Baik, YB, kita tahu YB merupakan exco hal ehwal agama Islam bagi negeri Johor. Kita nak tahu apa pencapaian yang paling signifikan yang telah berjaya dilaksanakan sepanjang tempoh penggal lalu dan apa agenda yang masih lagi YB ingin teruskan selepas ini. Kalau Jannah perasan kan, Duli Amat Mulia Pemangku Sultan ada menyatakan titah baginda dalam sidang dewan bahawa miskin tegar mesti dihapuskan, disifarkan. Itu adalah 2 tahun lepas. Dan pada tahun 2024. Dan Jannah tahu tak siapa pengurusi jawatankuasa miskin tegar negeri Johor? Saya lah. Wow. Jadi kalau Jannah kata apakah misi yang berkesan, saya kena kaitkan dengan titah Duli yang amat mulia, bahawa miskin tegar sifar, dan itu adalah kerangka yang mesti diteruskan. Jannah, miskin tegar sifar, tapi dia adalah perkara yang sentiasa berlaku. Data miskin tegar dinamik. Ali dia miskin tegar hari ini, lusa kita bantu, dia keluar daripada miskin tegar tapi dia masih miskin. Besok pagi adik Ali mungkin jadi orang miskin tegar. Dinamika ini berlaku dan proses
sifar miskin tegar adalah berterusan. Soalannya, apakah persiapan kita? Maka titah tuanku mesti diteruskan dan agenda miskin tegar sifar adalah agenda yang penting. Kalau kita boleh sifarkan miskin tegar, maksudnya apa Jana? Semua orang susah, yang paling susah dalam Johor, sebab nama dia miskin tegar. Ayat bahasa kita orang Melayu, orang yang paling memerlukan bantuan, susah. Kumpulan ni, bila semua bantuan Majalah Islam bagi yang Islam, bantuan JKM telah pun masuk bagi yang bukan Islam, mereka dianggap terkeluar daripada data miskin tegar, tapi pergi ke status miskin. Miskin ni pula ada agenda pembangunan yang sendiri. Jadi kalau Jana kata apakah hasrat kita untuk dijayakan pada penggal yang berikutnya, saya kena mengaku kali pertama yang paling teratas mestilah agenda sifar miskin tegar dan ada agenda memangkas kemiskinan. Memastikan rakyat yang memerlukan dapat bantuan, itu paling utama. Dan yang kedua, pencapaian yang saya kena ceritakan juga adalah bagaimana kita mengurus penyelenggaraan sekolah agama kerajaan juga. Jana rasa berat hati nak cerita tapi kena bagi tahu. Apa kekurangan sekolah agama kerajaan Johor? Kita berbangga sekolahnya paling banyak. Kita berbangga dia sejarah 100 tahun paling lama. Tapi cabaran kita adalah mengurus penyelenggaraan bangunannya. Masuk jadi asrama, rungutan guru-guru, bilik air, ya, pendawaian, bumbung. Rupa-rupanya perkara ini kurang diberi perhatian. Sebagai esko agama Jana, sebelum habis penggal, kita telah belanjakan 79 juta ringgit hanya untuk penyelenggaraan. Orang kata banyaknya, teruk sangat ke? Saya boleh bagi tahu, janganlah sebut teruk. Saya sebut memang perlu segera diselenggara. Sebab apa? Kemegahan angka pada jumlah yang banyak bagi murid, jumlah sekolah dan guru semata-mata tidak akan bermakna kalau realiti sebenarnya kita tak mampu nak mengaku dan tak bersedia untuk atasi. 79 juta dibelanjakan dan Alhamdulillah. Sekarang sekolah agama kerajaan Johor berada pada tahap yang paling molek walaupun belum cantik sangat. Tapi semuanya berada pada kualiti standard yang bagus dan kualiti yang berikutnya pada penggal akan datang mudah-mudahan amin kita nak tambah baik keceriaan dan juga sebarang keperluan tambahan yang menuju kepada pendidikan Islam lebih maju dan berjaya. Baik YB, kita tahu dalam masyarakat pada hari ini isu perpaduan dan juga keharmonian antara kaum dan juga kefahaman terhadap Islam selalunya menjadi perhatian. Jadi pada pandangan YB sendiri, apa peranan institusi agama dalam memastikan Johor terus kekal aman dan juga harmoni? Kalau nak aman ni, maaf, saya kira kita patuh dan taat je perintah Allah. Apa yang Allah kata? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taat Allah, Rasul kita boleh. Tapi kadang-kadang nak taat pemimpin ni kita banyak hilah. Kalau orang yang ini kita tak nak ikut, bendera lain. Orang yang ini kita tak nak ikut sebab tak sama dengan kita. Saya nak bagi tahu, taat pemerintah ini, kita orang Johor kena letak pada satu nama saja. Taat kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Seri kepada Yang Ketua Agung dan juga taat kepada Pemangku Sultan Johor, Tunku Mahkota Ismail. Amirul Mukminin ini taat kepada baginda, nescaya negeri kita akan aman. Parti politik ini adalah sandaran platform untuk parti sahsiah menyumbang. Tapi ketaatan yang utama kalau jangan kata macam mana nak bentuk kesatuan, muafakat yang berkat, prinsipnya satu, taat kepada pemerintah dan itu kita semat dalam hati ke bawah duli Tuanku Sultan Ibrahim dan Pemangku Sultan. Maksudnya, bila taat pada Raja, Sultan dan bila ada pilihan raya, menanglah pilihan raya itu. Kalau tanya saya, doa saya Barisan Nasional. Dan mudah-mudahan Tuanku perkenan, kerajaan Barisan Nasional itulah yang kita kena taat sebagai simbol mentaati ke bawah duli Tuanku. Sebab ini kerajaan baginda. Dan dah lepas tekad kita taat kepada pentadbir pemerintah, saya kira itulah nanti resepi terbaik bangsa Johor untuk kita kecapi kemakmuran, keharmonian tanpa kira kita bangsa apa pun. Sebab pusing-pusing pun Melayu pun banyak, Jawa, Banjar, Bugis, nak bergaduh pun dah boleh gaduhnya. Tapi buat apa? Cina kan, berbagai etnik dia, India, orang asli. Akhirnya Johor tu Jannah
Sebab apa kita terus kekal muafakat? Sebab kita ni kan bangsa Johor. Tuanku tak pernah bezakan kaum, agama dari aspek muafakat. Taat raja, taat pemerintah, kitalah bangsa Johor yang paling aman dan makmur, insya-Allah. InsyaAllah. Baik YB, seterusnya kita tahu ramai pengundi muda pada PRN kali ini yang mempunyai harapan serta cabaran yang juga berbeza. Jadi bagaimana YB melihat pendekatan institusi agama dalam mendekati golongan-golongan muda ini agar mereka terus dekat dengan nilai agama tanpa merasa dipinggirkan, YB? Saya percaya, Jana, orang muda ni dia perlukan semuanya cepat. Betul. Ya, kalau keputusan nak kena cepat, kalau maklumat pun nak kena cepat. Sebab mereka akan rasa gembira kalau semua yang mereka tanya tu segera dijawab. Okey, saya katakan bagaimanakah agensi agama boleh mendekatkan diri kumpulan remaja kepada pegangan agama yang baik. Dalam masa yang sama kita memakmurkan negeri, memajukan bangsa. Jana, saya ambil pendekatan macam orang muda juga. Sekarang ni kalau nak cerita pasal agama, jangan tunggu orang muda pergi dengan ceramah. Penceramah yang kena sediakan klip-klip kecil, sebarkan dalam Facebook, TikTok, Insta dan X, thread jemput. Rupanya pendekatan ni, Jana, bila kita masuk sebagai ekskul agama, kita minta jabatan mufti, minta jabatan agama Islam, minta majlis agama Islam, minta jabatan kehakiman, minta jabatan pendakwaan. Gunakan media sosial untuk sebarkan maklumat. Sebelum ni, rupanya agensi agama agak keberatan. Sebab mungkin ada yang kata, yelah orang agama takkan main TikTok. Ya? Apalah ustaz main TikTok, macam tak kena. Tapi Jana, hari ni bukan soal ustaz main TikTok. Ustaz kena nyampaikan maklumat yang benar, soal hukum-hukum yang ringkas tapi jelas. Sebab orang nak dengar. Orang bukan tak pergi masjid, orang belum sempat ke surau dan masjid. Kita kaki masjid jangan pula sangka buruk. Tapi sebarkan maklumat secara maya yang orang yang belum sempat pergi masjid dia tahu nak dapatkan input daripada mana. Berbaik sangka saya kira antara elemen yang penting. Orang golongan muda kita jangan prejudis pada mereka. Jangan prejudge je. Nanti dia akan lawan kita. Dia akan tak suka kawan dengan kita. Kita nak kawan dengan semua orang. So cara kami ambil hati mereka adalah mendekati mereka pertama melalui media sosial. Dan yang kedua, kalau Jana perasan, saya kerap buat pertemuan dengan kumpulan-kumpulan komuniti kecil. Saya juga terlibat pertemuan dengan kumpulan motor-motor. Motor besar punya, motor kecil punya. Malam tadi, kita punya jentera parti, kita naik motor. Datuk Menteri Besar Yang Muhammad Datuk Onn Rafiq Razif buat jelajah orang Johor, semua mesti naik motor. Kita selami pendekatan dan keinginan mereka, di situ saya kira mereka akan dekat. Jadi kalau dalam sektor agama, saya kira membesarkan bidang dakwah dengan cara yang orang semasa boleh terima, itulah saya kira pendekatan paling ampuh yang kami telah pergunakan. Dan kesan baik dia apa? Jana, antaranya ialah kutipan zakat kami makin meningkat. Saya beritahu kepada majlis agama Islam, serahkan zakat, jangan pergi serah seorang-seorang. Bawa pemimpin setempat, jumpa dengan penerima bantuan, panggil juga media. Bayangkan Jana, semasa saya jadi seorang peguam, saya bayar zakat. Saya tanya kepada diri saya, zakat ni sampai pada siapa? Walhal saya peguam syar'i, tapi tak salah kalau saya bertanya pada diri saya. Tapi bila Allah bagi jadi ekskul agama, saya kena jawab soalan yang saya tanya dulu. Supaya masyarakat pembayar zakat di luar, dia nak tahu zakat anda ke mana. Itu yang saya kata dengan Jana, zakat anda bayar, penerima zakat kami agihkan cepat. Orang yang sakit perlukan bantuan pemindahan hati, kami hantar terus ke negeri China. Orang yang perlukan suntikan berharga 3,000, ubat 28 biji 5,000, semua diurus dengan segera dan kami pamerkan. Supaya mereka yang belum bayar zakat terdetik. Siapa yang dah bayar zakat akan terus berlapang hati untuk membayar zakat dengan lebih banyak lagi lepas. Jadi saya punya kesimpulan, media massa sosial memberi impak sentuhan masyarakat orang muda kepada institusi agama kita. Baik, Abi, akhir sekali kita beri peluang sedikit untuk beritahu kepada pengundi di N17 Semerah yang masih lagi belum mungkin membuat keputusan, apa mesej yang ingin disampaikan Abi dalam pilihan raya pada kali ini. Baik. Kepada semua pengundi Semerah, Jannah kita tak boleh paksa mereka. 14 hari tempoh berkempen adalah tempoh yang sangat berbaloi untuk kalian gunakan.
Jangan nilai saya atas karakter dan nama saya. Tolong lihat apa yang telah dapat kita sumbangkan kepada negeri, kepada agama, kepada bangsa dan juga masyarakat serumpun di Semarang. Rekod pencapaian walaupun mungkin belum banyak, jangan saya kena mengaku. Tapi kita suka nak tambah baik. Tapi ruangnya perlukan kesinambungan. Saya merayu kepada semua para pengundi di Dun Semerah N17 untuk mengambil peluang ini, memberi ruang menilai kemampuan dan rekod gerak kerja saya, dan jika sudah dapat membuat keputusan 11 Julai nanti, berilah sokongan kepada saya, calon Barisan Nasional N17, calon nombor 1 Farid Khalid. Mohon mandat daripada semua warga Semarang untuk terus memimpin bagi penggal yang kedua dan bagi meneruskan agenda memakmurkan syiar agama, membantu rakyat yang susah memerlukan, membina kemajuan secara berperingkat dan teratur, dan menyantuni ekonomi umat Islam serta seluruh masyarakat di Semerah terutamanya dan Johor amnya. Atas maksud maju Johor, insya-Allah, maka undilah Barisan Nasional. Mudah-mudahan slogan kekalkan kestabilan, teruskan kemajuan dapat kita cipta bersama atas dasar muafakat itu berkat kepada Allah kita berserah. InsyaAllah. Amin. Amin. Terima kasih banyak diucapkan kepada calon Barisan Nasional bagi DUN N17 Semerah yang berhormat Muhammad Farid, Muhammad Khalid kerana sudi bersama-sama dalam wawancara pada kali ini. Baik, jangan lupa kepada anda di luar sana, teruskan melayari kami di Suara TV di semua platform media sosial, Facebook, Instagram, TikTok dan juga Thread. Saya dan seluruh warga kerja Suara TV ingin mengucapkan terima kasih dan juga terima kasih kepada YB kerana sudi bersama-sama kami pada hari ini. Dan untuk itu, sekian dahulu daripada saya. Assalamualaikum dan salam hormat.